Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Salam sejahtera kepada semua pengunjung Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Kita syukur alhamdulillah di hari terakhir Pesta Buku, di jam-jam terakhir, kita rasa cukup bertuah dan orang kata apa, bertuah lah, kerana dengan kehadiran seorang tokoh ilmuwan lah, walaupun sekarang ni memakai topi sebagai politikus, tapi orang kata apa, label sebagai ilmuwan ataupun pakar dalam bidang undang-undang perlembagaan tu masih lagi tak tercabut lah daripada songkok beliau lah. Jadi kita mengalu-alukan kedatangan Yang Berhormat Dr. Abdul Aziz Bari, Ahli Dewan Undangan Negeri Tebing Tinggi, Perak. Apa khabar YB? Hari ini YB berpakaian busana baju Melayu berwarna hijau lah. Tak tahulah apa signal yang disampaikan kan. Jadi pada petang ni kita akan sikit sebanyak membedah buku, apa yang buku terbaru yang baru saja diluncurkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada hari pertama Pesta Buku baru ni, iaitu Perlembagaan Malaysia, satu pengenalan yang ditulis oleh YB. Ini merupakan edisi ketiga, sekadar untuk pengenalan. Edisi pertama diterbitkan pada tahun 2014, kemudian edisi kedua tahun 2016 di bawah terbitan Ilham Books, dan 10 tahun kemudian lah, iaitu yang tahun ni keluarlah edisi ketiga. Jadi oleh kerana Malaysia ni dia isu-isu perlembagaan dan berkaitan dengan politik ni tak habis-habis. Jadi setiap minggu ni orang kata a week in a politics is a very long day lah, long time. Seminggu pun dah macam-macam. Jadi seminggu yang terakhir ni pun dah macam-macam benda yang kita dengar. Ada pihak yang ditabalkan di hotel 2 hari lepas kan. Jadi saya berseluruhlah dengan YB tadi by the time buku ni keluar, publish, dah outdated dah. Jadi YB kena tulis buku baru pula pasal konflik perlembagaan yang berlaku di Negeri Sembilan pun ada, Negeri Perlis pun ada, tentulah di peringkat pusat pun ada. Jadi benda tu tidak, orang kata apa, tidak pernah berhenti dan alhamdulillah kita ada tokoh ilmuwan seperti Dr. YB yang apabila kita tengok dari segi tajuk-tajuk yang disampaikan ataupun dikupas oleh YB ni, dia memang ikut flow ataupun perkembangan lah, contoh-contoh isu-isu terkini yang yang berlaku, contohnya mengenai hantar lompat parti yang berkaitan, and then awal sebelum tu lagi lah berkenaan dengan tsunami politik, mengenai pelantikan hakim, mengenai darurat di zaman Covid. Ini semua orang kata berlaku secara agresif juga dalam negara kita, dan dapat orang kata diamati ataupun diamati dan ditangkaplah orang kata oleh YB dengan tepatlah. Jadi sebagai permulaan lah YB, mungkin sebelum kita masuk yang panas-panas lah, mungkin YB boleh ceritakanlah kita dalam rukun negara ni salah satunya ialah keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Macam mana YB sebagai ahli akademik sebelumnya dan kemudian jadi politician, dah 30 tahun lebih dalam bidang perlembagaan ni, melihat kesedaran rakyat Malaysia mengenai perlembagaan ni, dan apakah yang mendorong YB jugalah untuk menulis buku ni 10 tahun dulu? Adakah celik perlembagaan ni sama saja, ataupun rakyat sebenarnya dia faham atau tak faham dengan perlembagaan ni? Apabila katakan istilah merakyatkan perlembagaan, nampak macam tak faham lah apabila cakap tu. Contohnya berlaku di Negeri Sembilan ni kan, siapa boleh pecat siapa dan bagaimana kan. Mungkin YB boleh sebagai permulaan lah, maknanya kesedaran perlembagaan di kalangan rakyat, sebagai permulaan. Silakan YB. Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Terima kasih saudara Dr. Hadi, rakan-rakan sekalian dan para pengunjung Pesta Buku Antarabangsa KL tahun 2026. Buku ini saya sebenarnya tidak dirancang sangat, ya. Dan sebenarnya kita katakan asas ataupun permulaan kepada buku ini ialah kolom saya dalam Dewan Siswa lebih kurang dalam 2012 2013 begitu. Kolom tiap-tiap bulan. Dan setelah saya habis tulis kolom tu dalam rasa setahun lebih tu, jadi saya tengok esei ni banyak dan dia dalam susunan yang orang kata tertentu lah. Jadi saya terfikir nak buat satu, kalau maknanya dengan keadaan waktu itu pula kita ada satu jawatan kuasa dalam Majlis Peguam Malaysia, iaitu jawatan kuasa perlembagaan, dan kita ada satu program lah, program merakyatkan perlembagaan. Jadi kita nak cuba mendekatkan perlembagaan di hati rakyat dengan cara kita mengadakan wacana, forum dan sebagainya. Dan saya telah pun memulakan benda ini sebenarnya sebelum itu, ya. Apabila saya menulis kolom dalam mingguan eksklusif terbitan Karangkraf yang saya terbitkan kemudian dalam bentuk buku politik perlembagaan. Yang malangnya rosak lah, sebab saya tak pasti macam mana penerbit tu pandai-pandai dia tukar halaman tu dengan, jadi indeks tu rosak. Jadi macam mana pun buku tu habis lah. Jadi permintaan buku itu menyebabkan saya terfikir lah untuk menulis sebuah judul yang saya rasa mudah untuk rakyat biasa faham, ya. Dan sebab itu saya katakan di belakang tu saya sebutkan bahawa buku ni adalah untuk rakyat Malaysia, rakyat biasa. Dengan itu, sebab itu saya mengambil pendekatan yang santai, ya. Tapi macam mana pun buku ini juga berguna untuk mereka yang ada latar belakang undang-undang, ya. Sebab saya lihat hatta di kalangan para peguam sendiri pun tak faham perlembagaan. Jadi bila berlaku krisis, bila berlaku masalah, selalunya mereka tak boleh jawab. Sebab memang kita faham dalam rutin harian mereka itu, mereka lebih bertumbuh kepada membuat perjanjian jual beli rumah, kan, ataupun sekarang ni ramai lebih terlibat dengan perbankan Islam, kan. Jadi maknanya benda-benda seperti ini daripada satu segi memang kurang mendapatkan duit, kan. Jadi dia ditinggalkan. Kemudian masa di universiti pula, saya lihat ada satu fenomena di mana bila dia habis belajar, dia habis paper tu, subjek tu, dia tak faham apa pun. Dia dapat grade, dapat C+ ke dapat B itulah. Tapi bila ditanya, dia tak boleh jawab, kan. Dan dia tak sedar pun dia belajar benda tu. Ini yang kadang-kadang pada saya menyebabkan saya terfikir. Jadi kalau kita tidak menyediakan suatu bahan yang boleh dirujuk oleh mereka ataupun orang seperti ini, kan, jadi malanglah negara kita. Dan alhamdulillah saya tercampak dalam bidang politik, ya. Saya pun tidak merancang sebenarnya nak masuk politik, ya. Tapi apa yang saya rasa selepas saya berada di lapangan ialah bahawa keberadaan saya dalam dunia politik itu banyak memberikan insight, input kepada perlembagaan itu sendiri, ya. Sebab sebelum saya masuk politik, saya tak nampak benda-benda tertentu. Contohnya macam mana seorang wakil rakyat yang ada satu kursi saja boleh jadi menteri besar, kan? Ataupun seorang Perdana Menteri yang partinya kecil ataupun partinya banyak melompat, kan, tetapi dia boleh jadi Perdana Menteri. Jadi maknanya persoalan-persoalan, perkara yang
kita lihat sebagai teori di masa kita di universiti rupanya tidak berlaku ataupun sebenarnya berlainan di dalam lapangan ataupun di apa yang kita katakan sebagai real politik itu, ya. Jadi ini saya cuba nak faham, saya cuba nak ungkapkan dalam bentuk buku supaya orang di luar sana faham. Sebab masalah kita ialah bila kita menghadapi masalah, kita mungkin akan merujuk, kita buka perlembagaan, jawapan tak ada. Dan memang pun saya mengajar waktu saya terutama waktu saya jadi tutor kan. Saya jadi tutor. Jadi pelajar membuat soalan yang jawapannya tak ada dalam perlembagaan. Kan? Jadi itu membuatkan kita berfikirlah. Tetapi bila saya belajar saya pergi ke England kan, saya belajar dalam masa 6 tahun itu, saya mendapat tahu ataupun mendapat satu kaedah dan formula dan pendekatan bagaimana untuk menghadapi ataupun untuk mendekati subjek ini. Dan ini yang tak berlaku di sini. Dan sebab itu saya berterima kasihlah kepada orang-orang yang lebih senior pada saya seperti Tun Muhammad Sufian, Tun Muhammad Saleh Abbas. Mereka ni yang memberikan saya dorongan dan semangat untuk menulis, dan mereka sangat sebenarnya berbangga lah, dan mereka melihat bahawa perlu ada di kalangan mereka yang terlibat dalam undang-undang ini, mereka yang belajar. Maknanya tidak semuanya nak jadi DPP, tidak semuanya jadi magistrate, tidak semuanya nak jadi pengamal undang-undang yang mungkin menawarkan pendapatan yang lebih tinggi. Tetapi bagi saya menjadi penulis atau menjadi seorang sarjana itu tidak kurang pentingnya, dan saya rasa daripada segi kepuasan terutamanya. Dan saya rasa sekarang ini kita sudah mempunyai banyak universiti, dan kita harapkan dengan adanya banyak universiti ini akan ada suatu persekitaran yang baiklah, yang kondusif untuk kita membuat satu budaya yang baru. Terima kasih. Saya tertarik dengan apa yang YB sebut tadi mengenai apabila YB dalam dunia akademik, lepas tu masuk dalam dunia politik, rupanya perlembagaan ni pun bukan nak kata dirosakkan oleh politik lah, tapi orang politik menunggang perlembagaan ni sehingga kan contohlah dalam perlembagaan pun kita tahu perlembagaan persekutuan ni antara perlembagaan yang paling banyak dipinda lah, sikit-sikit pindah, sangat banyak pindaan. Maknanya dalam keadaan orang kata apa, kita menjunjung perlembagaan, keluhuran perlembagaan, tapi bila kerajaan bermasalah dia akan pindah perlembagaan. Bila dia dia nak buang imuniti raja-raja, dia pindah perlembagaan, ya. Jadi akhirnya perlembagaan yang asal tu dah jadi apalah setelah 70 tahun merdeka ni kan. Macam mana YB tengok simbiosis antara politician dengan perlembagaan yang boleh diubah, orang kata apa, bukan nak kata ubah sesuka hati, tapi dia ada keperluan, kepentingan, dan benda tu berubah selama, orang kata apa, apabila kerajaan memerintah tu dia ada majoriti yang cukup untuk pindah dia, dan dia pindah. Adakah itu kalau dibandingkan dengan negara lain, contoh kan macam Indonesia, macam US, saya jarang dengar lah kot kalau dia pindah perlembagaan ni, macam tak pernah dengar lah, itu kekal kan. Adakah itu satu benda yang sihat, ataupun ini kita boleh ubah ni, kita boleh ni, yang ni kita ubah 2 penggal kan, Perdana Menteri kan, kita ubah 3 penggal, tarik balik kan. Contoh macam baru-baru ni, pagi tadilah mantan YB kan, masa dia Nik Nazmi dia letak jawatan, ada di kalangan politician dia kata kalau letak jawatan tak boleh bertanding 5 tahun, padahal benda tu dah dimansuhkan, tapi orang tak tahu. Tapi bolehlah, maknanya sebelum ni 5 tahun tak boleh bertanding, sekarang dah boleh bertanding balik. Jadi adakah benda ni satu benda yang bagus atau macam mana, ataupun dia ambil kesempatan oleh ahli politik untuk manfaat dia lah? Komen YB. Jawapannya apa, saya rasa boleh betul atau tidak, ataupun ya atau tidak lah. Cuma yang saya rasa kita harus sedar ialah bahawa kita mengambil pendekatan yang berbeza. Dengan contohnya kalau kita bandingkan Malaysia dengan Amerika Syarikat kan, perlembagaan kita itu lebih mendetail. Dia sangat detail. Jadi mana tiap-tiap perkara, termasuk bilangan kursi parlimen pun disebut di situ, sedangkan di Amerika tidak.
Sebagai contohnya di Amerika, dia tak sebut pun the US Armed Forces itu terdiri daripada tentera udara, tentera laut dan tentera darat. Ya. Dan tentera udara ni hanya wujud tahun pertengahan kurun ke-20. Mula-mula dulu tahun 1776 tak ada Air Force ni. Tapi sekarang tak dipinda pun masih lagi. Maknanya dia tidak masukkan semua benda tu dalam perlembagaan. Jadi kita mengambil pendekatan yang saya kata memang payah lah. Tapi dalam kepayahan itu pada saya ada baiknya. Oleh kerana apabila kita menjadikan perlembagaan itu sebagai seolah-olahnya manual kan. Jadi maknanya orang tak boleh buat suka hati. Dan teori saya waktu itu ialah bahawa apabila Pakatan Rakyat berjaya menafikan UMNO BN waktu itu majoriti 2/3, maka meminda perlembagaan sebagai suatu cara untuk menyelamatkan diri itu dah tak boleh berlaku. Tetapi saya rasa selepas 2018 banyak pindaan-pindaan yang saya rasa dapat dilakukan. Contohnya Undi 18, contohnya kewarganegaraan dapat dibuat dan boleh dibuat atas bipartisan approach, ya. Jadi maknanya walaupun tidak ada 2/3 majoriti, tapi apabila ahli di parlimen itu melihat itu satu yang perlu, mereka berikan kerjasama. Jadi maknanya perlembagaan itu dipindah bukan lagi seperti dulu, ya, oleh kerana kes kalah kes mahkamah dan sebagainya kan. Jadi dengan cara itu saya rasa kita masih dapat pindah. Asalkan pindaan itu genuine ataupun memang legitimate kan. Dan dalam kes melibatkan menghadkan dua penggal dan juga memisahkan peranan peguam negara dan juga pendakwa raya, terpaksa dibawa balik dan dibaik boleh lah dipindah di atas cadangan dan juga desakan daripada pihak pembangkang. Jadi dengan kata lain, itu mengelakkan fenomena pindaan yang hanya mewakili kepentingan kerajaan. Yang waktu itu banyak ada majoriti 2/3 kan. Dan saya rasa selama hampir 70 tahun ini kita dah banyak belajar daripada kesilapan kita, daripada fenomena seperti itu. Jadi saya rasa dengan kata lain kita dah stabil lah. Terima kasih YB. Tapi dalam YB kata tak stabil tu, macam YB sebutlah, buka dalam penggelabatan tak jumpa jawapan kan. Seperti mana yang berlaku di Negeri Sembilan sekarang lah. Jadi saya teruslah kepada soalan panas ni kan. YB, saya rasa YB lah orang pertama yang masa mula-mula kecoh bulan lepas, apabila ada pengisytiharan pemecatan yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan, YB mencadangkan kemungkinan darurat dikenakan ke atas Negeri Sembilan seperti mana pernah berlaku di Kelantan tahun 77, Sarawak tahun 66. Tapi waktu tu mungkin masih terlalu awal sebab kita tak nampak akan ke mana kan. Tapi selepas sebulan setengah ni, saya pada pemerhatian saya benda tu dia tak escalate, tak de-escalate. Dia statik, tak ada orang kata apa, rundingan pun tak ada, dan dia escalate bila pengisytiharan lah yang tuan ni baru kan. Jadi apabila dalam ni pun YB ada cerita mengenai perlembagaan darurat kan. Apabila dah kekecauan melibatkan keselamatan, sekarang dah ada 2 Yang Tuan. Nak doa kat siapa hari Jumaat pun kita dah tak tahu kan. Yang Tuan yang mana kan nak doa kan. Masa sembahyang Jumaat kan. Maknanya idea untuk mengenakan darurat tu sebenarnya nampak macam jalan keluar. Cumanya perlembagaan juga mengatakan hak-hak raja-raja Islam, undang-undang ni tidak terjejas. Tapi kalau kita tengok dari segi operasi sesebuah kerajaan kan, dia nak meluluskan bajet dan sebagainya itu, kalau tersekat kerana benda-benda pertikaian, pertelingkahan ni, dia akan merencatkan perjalanan satu kerajaan. Jadi nak tanya pandangan lanjut YB, kemunasahbahan untuk didaruratkan Negeri Sembilan ni
selagi diorang ni tak berunding, sebab tak nampak macam tu lah. Misal kata ada dah pun dia tanya, okey bubar DUN, lantik MB baru, MB nak angkat sumpah depan siapa ni? Kan? Yang mana satu dia kita tak tahu, walaupun federal iktiraf yang sedia ada kan, sebenarnya dia tak menyelesaikan masalah. Jadi mungkin YB tengok apakah itu jalan keluar, apakah apa yang boleh misal kata majlis raja-raja buat. Ini pun ada kata 2 minggu lagi ada mesyuarat majlis raja-raja yang dipengerusikan oleh Yang Tuan Besar Negeri Sembilan dalam keadaan kedudukan yang dipertikai, dan memang dia akan melagat-lagat lah. Banyak water under the bridge lepas ni yang tak dapat nak dipulihkan. Jadi apa pandangan YB? Silakan. Dia memang satu senario yang membingungkan lah kan. Tapi sebenarnya bila saya mencadangkan perkara itu, ialah saya hanya mencadangkan satu perkara yang boleh memberikan pihak persekutuan akses kepada masalah Negeri Sembilan, ya. Dan itu tidak semestinya dapat dibuat dengan mencampuri soal pelantikan raja dan sebagainya, ya. Tetapi dengan adanya kuasa itu, saya melihat dia ada, kerajaan persekutuan akan ada akses kepada mekanisme negeri. Sebab mau tidak mau istana ni bergantung kepada pentadbiran kerajaan. Seperti tadi kita melihat ada perintah mengosongkan kediaman rasmi sebagainya. Benda itu tak disebut dalam perlembagaan, tak disebut dalam undang, tetapi kebanyakannya akan terjatuh kepada tangan kerajaan yang ada, kan? Jadi dengan adanya darurat ini, saya melihat sekurang-kurangnya pihak kerajaan persekutuan ada akses, ada cara untuk memaksa pihak-pihak tertentu supaya akur dengan keadaan sekarang. Tetapi saya juga maklum bahawa saya hanya mencadangkan, saya tidak ada maklumat kepada perkara tertentu yang saya rasa kerajaan ada. Sebab mereka ada polis cawangan khas, mereka ada di tangan mereka pentadbiran, dan di tangan mereka segala kedudukan kewangan dan sebagainya. Dan saya melihat sesuatu perlu dibuat, oleh kerana dalam keadaan sekarang ini pun mereka yang dikatakan tidak sah memegang jawatan pun terus dibayar gaji dan allowance dan sebagainya. Jadi kalau itu tidak boleh dihentikan atau tak boleh ditengok, macam mana kita nak pastikan bahawa rakyat mendapat perkhidmatan daripada kerajaan? Jadi mau tidak mau kita harus menerima kenyataan bahawa istana terlibat dalam rutin pentadbiran kerajaan, walaupun sedikit, ya, walaupun hanya tanda tangan, walaupun hanya seremonial. Jadi kalau kerajaan yang memerintah tidak ada langsung akses kepada perkara seperti ini, saya rasa sukar, dan lama kelamaan dia akan menyebabkan kesulitan daripada segi pelaburan, pentadbiran dan sebagainya. Jadi walaupun setengah mungkin perkara, saya dengar di peringkat awal dia kata pentadbiran kerajaan rutin boleh berjalan, tetapi kita tahu pihak pegawai daerah ke, yang ketua majlis daerah ke, memerhati benda ni, dan kakitangan kerajaan juga. Jadi mau tidak mau dia melibatkan suatu iklim, suatu persekitaran yang tidak bagus untuk pentadbiran. Jadi mau tidak mau saya rasa kerajaan persekutuan harus ada akses. Satu, yang keduanya kebanyakan sumber negeri ini datang daripada persekutuan. Contohnya sewa premium tanah, kan? Kebanyakan hasil negeri ini daripada tanah ni, hasil yang ialah yang kerajaan federal bayar, sekolah ke, kem tentera, balai polis. Jadi maknanya negeri di Malaysia ni banyak bergantung pada kerajaan pusat. Jadi pada saya wajarlah, maknanya kerajaan mempertimbangkan supaya sesuatu dilakukan supaya krisis ini dapat dipercepatkan penyelesaian dia. Prof YB rasa nampak ke, maksudnya saya peribadi saya tak nampak sebarang usaha dia dibiarkan begitu saja macam ni kan, macam tidak ada apa-apa inisiatif. Mungkin majlis raja-raja sendiri, kita ada baca yang ni Undang 4 ni dah hantar surat kepada Yang di-Pertuan Agong
makluman kan. Tapi apa maknanya, adakah tiba masanya yang majlis raja-raja ni masuk campur, ataupun apa lagi yang kerajaan persekutuan boleh buat lah selain daripada kemungkinan untuk sebab kalau istiadat darurat ni dia tetap kena bentang kepada parlimen juga, dan itu mungkin akan menyulitkan lagi hubungan kerajaan perpaduan ni kan. Jadi apa kata peranan yang boleh dimainkan oleh pihak-pihak yang lagi atas ni kan? Jangkaan saya tidak mudah untuk majlis raja-raja buat keputusan. Sebab kalau perkara yang contohnya MKI sendiri lah pun, dia mandatkan kepada seorang raja untuk buat keputusan. Jadi dalam masalah yang kompleks seperti ini, bukan mudah, dan saya rasa majlis akan mengambil keputusan, itu bukan masalah kami. Kan? Di Negeri Sembilan pun tak ada konsensus, tak ada persetujuan. Apalagi di peringkat luar, orang luar yang tak semua faham adat, yang tak semua faham Perlembagaan Negeri Sembilan itu. Jadi bukan mudah, dan apa yang berlaku ialah sebenarnya pihak yang kenaan tadi memberikan maklum kepada majlis supaya ini raja baru. Saya tidak fikir majlis akan bersedia untuk buat keputusan, sebab kalau silap macam mana? Kan? Jadi benda ni agak sukar lah, dan saya fikir itu bukan forum yang tepat lah untuk memberikan seolah macam pengiktirafan. Ini bukan nak iktiraf state ni, bukan state recognition. Ya, tak semudah itu. Ya. Kalau jalan mahkamah pula, baby, mahkamah jalan perundangan, mahkamah pun setakat ini mengekalkan status quo. Kan? Jadi di sebab pertamanya benda ni tak pernah berlaku. Ya. Dan keduanya peruntukan Undang-Undang Tubuh Negeri Sembilan itu sebenarnya adalah merupakan pada hakikatnya adalah merupakan adat pepatih yang tak semua faham. Dan saya sendiri berasa bahawa semua pihak tidak tahu semua fakta yang berlaku. Itu yang jadi masalah ni. Bila masa setiausaha digantung, bila masa setiausaha ni dipecat, bila masa Dewan Keadilan ni bersidang, dan apa yang diputuskan, dan setakat mana Dewan Keadilan keputusannya di muktamad, banyak lagi, dan mana yang dulu berlaku. Kan? Jadi selagi hal-hal seperti ini tidak dimuktamadkan, jadi sekurang-kurangnya kalau kerajaan persekutuan masuk, dia boleh susul galurkan, dia boleh membuat satu kronologi apa yang berlaku, dan disepakati oleh semua pihak dengan autoriti kerajaan persekutuan. Jadi sekurang-kurangnya dengan bila kita melihat faktanya betul, sekurang-kurangnya barulah kita buat keputusan. Dan satu lagi perkara yang saya harus sebut, dan mungkin perkara ini sensitif lah, setakat mana rakyat sebenarnya sedar benda ni. Sebab saya bersembang dengan kawan-kawan kan, dia kata rakyat tak peduli ni benda pun. Sebab pada dia lebih prihatin, dia lebih risau dengan kerja dia, dengan bisnes dia kan. Ini orang ni nak berebut allowance, nak berebut pangkat, kata maaf cakap lah, itu yang berlaku. Dan pada saya ini satu benda yang bahaya. Politik kita sudah tidak stabil. Politik kita sudah sampai ke peringkat kita nakkan recognition, kita nakkan pembantuan daripada istana untuk stabil. Jadi ini pun satu masalah juga. Orang Melayu ni sekarang sudah gagal untuk menjamin kestabilan dalam negeri dia sendiri. Dia tak boleh buat keputusan. Jadi tiap kali pilihan raya, sudahnya tak dapat keputusan yang muktamad, terpaksa ke istana. Jadi bila istana sudah jadi begini, sudah terbelit dengan suasana yang integriti mereka sudah dipertikaikan. Dan saya nak sebutkan, pertikaian ini bukan di sini saja. Ada kes di negeri lain sudah ada yang ke mahkamah. Dan bukan satu negeri ya. Jadi kalau benda ni berlarutan, sebab lama-lama rakyat sedar, oh ni dah jadi macam berebut ketua bahagian, ketua cabang je ni. Bukan? Sebab kita tahu pada kedudukan itu ada gajinya, ada pensionnya, ada allowance dia, ada perks dia, ada driver, ada segala macam lah. Dan ini sebenarnya yang jadi isu. Kan? Dan ada pula yang kononnya ada maklumat, ni penyakau di belakang ni. Jadi
benda yang saya fikir tidak baiklah dari segi perspektif dan kehormatan institusi negara yang sepatutnya tidak dipertikaikan. Ini pada saya kesan jangka panjang yang harus kita fikirkan. Terima kasih YB. Tadi YB ada sebut peranan kerajaan persekutuan lah, dan banyak pun sebenarnya perlembagaan persekutuan ni memang digubal untuk memberi banyak kuasa kepada kerajaan persekutuan lah, dan itu memang tujuan dia untuk membentuk. Tapi saya kena sebut lah, Datuk Zahid Ibrahim dah pukul saya kata Aziz Bari ini sibuk nak menyelamatkan Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan. Puan Azhar Kashi pun kata Aziz Bari mengarut aja, ini parti dia. Bukan soal parti. Memang betul lah saya dengan Pakatan Harapan, tapi saya cuba melihat perkara itu daripada lensa seorang rakyat yang sayangkan negaranya, yang perlukan bahawa kita kena jaga integriti institusi perlembagaan kita. Tadi YB sebut mengenai peranan kerajaan persekutuan ya. Dan kerajaan persekutuan memanglah banyak kuasa dalam jadual ke-9 tu. Dan 10 tahun mutakhir ini juga ada banyak perkembangan yang berlaku yang menyebabkan kita menilai semula kedudukan sistem federalism yang ada di Malaysia ni, apabila ada negeri-negeri yang dah start minta macam-macam lah. Johor minta, baru ni Pahang pun minta, Sabah Sarawak lagi lah kan. Kerana kalau kita tengok politik yang tidak stabil lah, jadi nak menggembirakan semua pihak, ni bagi. Tapi kadang-kadang kita tengok adakah benda tu contohlah macam isu petroleum lah di Sabah Sarawak, yang walaupun telah disebut ada yang bercanggah dengan Akta Petroleum dan sebagainya kan, tapi diberi juga dilayan juga tuntutan tu, dan seolah dilihat dilute lah, melunturkan sistem federalism tu. Apa pandangan YB lah 10 tahun yang mutakhir ni? Ya, saya rasa memang satu fenomena yang sudah makin kelihatan sekarang. Tapi sebelum tu saya nak sebut soal dah terlanjur disebutkan soal pemegang kuasa di bawah sistem federalism kita tadi kan. Memang mudah kita nak mengklasifikasikan sesuatu perkara itu sebagai contohnya ini isu raja, ini isu agama dan sebagainya lah kan. Tetapi kita sebenarnya dari segi realiti di luar sana, dia tidak semudah itu. Contohnya katakan isu agama kan. Bila kata isu agama, maka bidang kuasa itu bidang kuasa negeri. Tetapi kita tidak harus lupa, kita harus sedar bahawa isu agama juga melibatkan public order, iaitu bidang kuasa kerajaan persekutuan. Begitu juga dengan soal raja tadi. Memang secara ketat ni kita katakan bisa soal raja ini soal negeri yang tidak boleh dicampuri oleh kerajaan persekutuan. Tetapi sudah melibatkan kekacauan, melibatkan perhimpunan, melibatkan polis, melibatkan orang duk bergaduh dan sebagainya, melibatkan media sosial, sudah jadi public order. Dan di situ yang memaksa ataupun melibatkan mau tidak mau kerajaan persekutuan. Jadi berbalik kepada soal tuntutan daripada negeri-negeri itu. Yalah, kita sebenarnya bernasib baik daripada satu sudut kan. Kalau Malaysia ini bukan ataupun Malaysia ini tidak pernah berada di bawah British, saya tidak fikir persekutuan Malaysia ini akan wujud. Baik persekutuan Tanah Melayunya ataupun Sabah persekutuan Malaysia kan. Jadi persekutuan itu wujud kerana British ada. British yang paksa kita. Sewaktu Malaysia nak ditubuhkan, bila Tengku Abdul Rahman mengemukakan gagasan Malaysia, Kelantan Sabah di mahkamah. Tetapi hakim negara waktu itu diketuai seorang expatriate kan. Dia ada beberapa paragraf itu yang dia mengakui hak Kelantan untuk mencabar pembentukan Malaysia itu, terutama apabila raja-raja tidak diajak berunding. Ya, memang betul. Tetapi dia kata dia menolak cabaran Kelantan itu dengan kata bahawa persekutuan Malaysia ini tidak banyak beza dengan persekutuan Tanah Melayu, kan? Jadi dengan
Tetapi bagi ahli akademik, bagi sarjana dan pengkaji, apa yang 1-2 paragraf itu akan terus menjadi titik soalan yang akan akan dibincangkan buat tesis PhD, master dan sebagainya. Sama juga dengan di Negeri Sembilan. Mahkamah pernah memutuskan bahawa isu ini ialah isu negeri. Tetapi minority judgment dalam tahun 81 itu mengatakan bahawa mahkamah boleh mengambil kira oleh kerana ada isu-isu yang menyentuh perlembagaan. Jadi maknanya untuk setiap hujah itu ada two side of a coin. Mau tidak mau kita harus menerima. Jadi dengan kata lain, saya rasa akhirnya nanti yang menentukan menang kalah itu ialah pilihan pucuk pimpinan negara waktu itu. Jadi kalau negara itu macam waktu Malaysia dibentuk tahun 63, sokongan pembentukan Malaysia itu kuat. Jadi sampai mahkamah pun mau tidak mau saya rasa terkesan dengan apa yang difikirkan oleh Tengku. Sebab itu buku ni saya tulis. Saya nak mengambil kira bahawa undang-undang ni bukan satu yang mati. Undang-undang dilengkari oleh politik, oleh suasana, oleh rakyat, oleh ketakutan, oleh kebimbangan, oleh macam-macam lah. Dan sebenarnya kalau tidak berlaku Perang Dunia Kedua, kita belum merdeka sampai sekarang. Sultan Johor menentang. Dia kata nak merdeka apa, buat jarum pun tak pandai. Itu Sultan Johor. Sebab itu sampai sekarang mereka masih lagi dengan negara Johor dia, dengan bangsa Johor dia. Sebab dia ada pandangan dia yang tertentu kan. Jadi nak katakan bahawasanya inilah perlembagaan ataupun inilah yang dikatakan politik perlembagaan sebenarnya. Jadi dinamik itu memang akan sentiasa kita hadapi lah dengan bangsa Johor. Baik, tuan-tuan dan puan, kita dah masuk second half. Kalau ada soalan mungkin nak tanya untuk menghangatkan lagi ni persoalan wacana, kita buka lah. Pak Ojak nak tanya soalan apa? Dr. Azihwari, YB. Saya tanya penganjur tadi, ada live ke? Dia kata tak ada. So boleh tanya soalan panas sikit. Tapi doktor tengok, doktor pun tak tahu tak ada live kan, tapi doktor tak ada filter. So saya suka tu. Doktor sebut sikit pasal antara hubungan perlembagaan dengan Raja-Raja Melayu kan. Ni open secret lah, mungkin orang berbisik di belakang tapi semua orang tahu. Apa yang berlaku di Johor, antara kerajaan negeri dan istana, apa yang berlaku di persekutuan antara kerajaan pusat dengan yang di Pertuan Agong, ya. Dan perkara ini mungkin hanya kerana kerajaan persekutuan itu tidak kuat. Dulu kita ada 60 tahun lebih kerajaan one party system. Jadi two party system, multi party system sekarang ini. Dari sudut demokrasi dia bagus. Tapi dari sudut real politik akan ada pihak ketiga, keempat yang akan mengukuhkan kedudukan mereka, yang akan mengambil kesempatan di dalam sistem yang lemah, quote unquote. Jadi bagaimana Dr. Azihwari melihat perkara ini? Sebab kalau zaman satu parti dulu, Dr. Mahathir boleh buat apa yang dia buat kerana kekuatan UMNO, membataskan kuasa imuniti raja dan sebagainya 2 kali kan. Di zaman sekarang ini, walaupun dalam yang tertulis dalam perlembagaan itu kuasanya tidak banyak, kan? Mungkin simbolik dan lain sebagainya. Tapi hakikatnya, real politiknya dapat manfaat banyak sekali. Jadi apa ruang yang boleh kita gunakan? Adakah perlu digubah lagi, diketatkan lagi, dibataskan lagi kuasa, ataupun ada ruang lain Dr. Azihwari lihat untuk kita manuver dalam realiti politik multi party system supaya tidak ada orang ketiga mengambil kesempatan sebagaimana yang semua orang tahu? Apa salahnya ambil kesempatan? Kalau kita mengambil kesempatan itu dengan cara yang legitimate, dengan cara yang sah, semua orang ambil kesempatan, kan? Tak apalah. Tapi pada saya lah, tiap-tiap zaman itu ada playbook dia, ada sifir dia. Yang saya fikir Dr. Mahathir pun kalau bertanding sekarang pun dah hilang deposit dah. Jadi waktu itu dia memang sistem authoritarian, kan? Jadi dia boleh menggunakan SPR, dia boleh. Dan kebetulan waktu itu tidak ada media sosial. Jadi ini satu perkara yang barangkali, satu benda yang kalau dia jadi Perdana Menteri sekarang pun dia pening juga, kan? Dalam keadaan umur dia macam tu kan. Yang keduanya, rakyat sudah macam mabuk darah lah, dah biasa
dah biasa menunjukkan kuasa dia kan. Dan ini berlaku di Indonesia sebagai contoh pasca reformasi kan. Jadi semua orang nak jadi calon, semua orang nak ke depan, semua orang berasa boleh buat buku kan. Sekarang boleh cetak sendiri pula, tak payah penerbit mana. Benda ni ada baik dan tak baiknya. Kan? Jadi memang bagi kebanyakan orang seperti saya, maknanya suasana yang sudah tidak ada autoriti, yang tidak ada dominan ni memang membingungkan. Tapi kita terpaksa ataupun perlu adjust. Kita perlu menyesuaikan diri dalam keadaan yang baru ni. Dan saya rasa lah lama-kelamaan rakyat sendiri ataupun halayak ni pun sedar bahawa apa yang penting ialah kestabilan. Kita nak hidup, kita nak cari makan, kita nak go on with our life. Kalau tidak, kalau negara ni tak boleh ditadbirkan atau payah ditadbirkan, yang susah kita sendiri. Bukan? Jadi saya rasa naratif ini yang belum dihebahkan, ya. Sebab saya rasa kita tidak boleh menyalahkan sesiapa. Sebab dengan tiba-tiba kita bangun pagi dah jadi macam ni kan. Tapi itulah saya nak katakan, kita manusia ni ada kemampuan untuk menyesuaikan diri dia. Kan? Jadi selagi itu kita munafatkan, saya rasa esok masih ada lah. Saya tidak pesimistik lah. Saya optimis, insya-Allah. Jawapan politik. Kebetulan bila YB sebut mengambil kesempatan ni, saya ada baca dalam buku YB, bila ada pihak-pihak ambil kesempatan, baru-baru ni pun yang tak semena-mena ialah pihak judiciary kan. Ketua Hakim Negara yang sebelum ni tak tahu, tak ada siapa kacau dia pun, tiba-tiba mempersoalkan kebebasan kehakiman, eksekutif terlalu banyak kuasa. Bunga-bunga tu sebenarnya dia nak membataskan kuasa eksekutif, secara spesifiknya membataskan kuasa Perdana Menteri untuk mencalonkan nama hakim-hakim kanan ni, dan itu sebenarnya bercanggah dengan perlembagaan lah kan. Jadi pandangan YB sendiri, ini patut dilayan ataupun salah satu contoh orang mengambil kesempatan lah. Sebab kalau kita tarik kuasa Perdana Menteri, ada pihak lain yang berkuasa lepas tu untuk menentukan hakim. Jadi macam mana dia punya, adakah kita perlu layan ataupun macam mana tuntutan sedemikian? Yalah, dalam suasana bebas ni semua orang nak naik bendera lah kan. Tapi kalau itu merujuk kepada Tengku Maimun kan, sehari selepas itu Tun Hamid terus balas. Dia kata dia pun naik mendapat jawatan itu dengan sistem yang sama kan. Dan saya sebutlah, kalau dia sebut benda itu di zaman Tun Mahathir, dia kena buang. Dia akan di tribunal kan, seperti mana Tun Saleh Abbas, oleh kerana mencabar ataupun menyebut soal kuasa Perdana Menteri kan. Dan sebenarnya kita berani cakap begitu apabila kita tidak diminta untuk memberikan alternatif. Saya sebagai contoh kan, di UK sebagai contoh, di Australia kan, ramai orang kata pergi kempen open secara terbuka untuk advocate republic, nak buang raja kan. Tapi bila ditanya apa alternatifnya, siapa nak jadi ketua negara sebab tu, tak ada jawab. Jadi soalan saya kepada Tengku Maimun sama aja. Dalam dunia ni cuba sebut satu negara yang di mana eksekutif tidak ada langsung kuasa untuk melantik hakim. Kan? Di Amerika lagi teruk. Presiden personally nominate, handpick Supreme Court judges. Tetapi kita tahu bahawa Amerika Syarikat sehingga hari ini selama 200 tahun adalah merupakan satu macam memberikan satu contoh bagaimana kehakiman itu bebas. Kan? Jadi, dan di UK pun lebih kurang sama, walaupun tidak direct seperti di Amerika Syarikat. Jadi namakan satu negara yang seperti yang dia nak tu. Jadi saya rasa di situ tak boleh jawab. Jadi sebab bila disebutkan, ditanyakan apa alternatifnya, macam mana mekanismenya, ini yang ramai yang mati kutu, tak boleh jawab. Nak mengkritik memang senang, tetapi nak
nak mengajukan alternatifnya, dan bila dah kita wajukan, kita mesti jamin, kita mesti ganti lebih baik. Jangan hari ni kita buat baru, besok tumbang. Sebab tu saya sebutkan, sebusuk-busuk perlembagaan kita ini, dia sudah beroperasi 70 tahun hampir tahun depan. Dan tahun 27 genap 50 tahun. Dan sebenarnya kalau tengok dari segi idea monarki, majlis raja-raja, sudah lebih 70 tahun. Berbanding dengan jiran kita yang asyik dengan kudeta tentera. Berbanding dengan jiran kita di sebelah tu yang setakat ini sudah 4 kali ada perubahan perlembagaan sejak tahun 45 dulu. Jadi maknanya kita harus menyadari lah, saya tak kata bersyukur lah. Maknanya kita seharusnya lebih menumpukan benda lain. Jangan duk sibuk nak buang perlembagaan. Memang boleh buang, tak ada masalah. Tapi soalnya gantinya apa? Adakah lebih baik? Adakah kita menjamin tidak ada masalah? Ini yang jadi problem. Ada orang kata sibuk, kita buang raja ni. Soalnya kalau buang raja ni, naik yang bukan raja, lebih teruk lagi, lebih korup lagi, lebih rasuah lagi. Macam mana kita nak buat? Dan itu belum dicampur korban dia. Sebab setiap pertukaran, setiap pemansuhan ada korban dia. Macam di Rusia, di Perancis, ada yang mati. Ratusan, ribuan mati. Jadi macam mana? Apa gunanya kita membuat pengorbanan yang sebegitu besar sedangkan hasilnya tak seberapa? Jadi ini yang harus dipikirkan, ya. Dan lebih teruk lagi yang setengah tu cuba nak mengusulkan perubahan atas nama Islam. lagi kacau kan. Adakah sebenarnya lebih baik? Dia kata Islam penyelesaian. Betul, Islam penyelesaian, tetapi harus diformulakan. Bukannya maknanya dalam kitab, dalam Quran dan hadis tu ada direct macam mana nak menghadapi perang Teluk tu. Macam mana nak menghadapi masalah di Selat Hormuz itu. Bukan begitu mudah. Bagaimana nak membela nasib kawan-kawan kita, saudara kita di Gaza itu. Tak semudah itu. Ya. Jadi retorik ini harus disemak balik lah. Untung YB sebut pasal Islam kan. Kita buat satu ketika dululah, tapi sekarang ni saya fikir bila semua pihak dah pernah jadi kerajaan, jadi orang yang bising-bising pasal tak cukup Islam tu dia pun dah tak ada hujah dah. Tapi nak dapatkan pandangan YB sendirilah. Satu ketika dulu YB sendiri pun lah sangat, orang kata apa, diajukan berforum sana sini pasal hudud, pasal RUU 355. Sekarang ni semua macam dari satu segi apabila benda tu dah di bawah realm raja-raja Melayu ni, benda tu dah tak kedengaran ya. Tak tahu sama ada benda tu memang tidak ada adakah itu memang semata-mata politik ataupun kita memang tak ada nak buat pembaharuan dari segi undang-undang syariah ataupun kedudukan Islam ni. Macam mana YB tengok benda tu? Macam dah lama kan, saya ingat dah lama dah kot, 10 tahun dah kot, tak ada ni lah, lepas Covid kan, tak ada lah wacana-wacana yang YB biasa ni kan dulu kan, dia senyap terus. tak ada ni lah. Saya boleh kata lah, saya masih di sini lah. Dan baju ni sebenarnya baju yang saya buat lebih 10 tahun dah tu. Maknanya saya masih sama. Cuma saya ditinggalkan. Literally I'm left. I'm left in the lurch dan dituduh saya pula. Bukan. Saya cuma mengatakan, ini saya nak put on record dia. Saya cuma mengatakan hudud itu boleh dilaksanakan. Saya tak kata laksana besok. Jadi bila puak-puak ni disoal siapa nak potong tangan, dia dah tarik handbrake. Dia backpedal pula. Jadi saya pernah kata pada puak-puak ni, saya kata buat satu blueprint nak buat hudud ni buat. Okey, step 1, step 2, step 3, termasuk menjawab soalan masalah perlembagaan. Sebab ada yang mengatakan perlembagaan ni sekular dan sebagainya kan. Tapi tak dibuat. Dan sekarang saya berani kata bahawa retorik hudud ini hanya digemborkan, hanya dikumandangkan untuk mengkapirkan orang. Dan ini yang bahaya. Juga dengan retorik kabur seperti negara Islam.
Dia tidak menyelesaikan masalah kemiskinan. Dia tidak menyelesaikan masalah subsidi. Dia tidak menyelesaikan masalah kemiskinan di luar bandar, kemiskinan Melayu, masalah kesenjangan dan sebagainya. Jadi ini soalan-soalan yang perlu ditangani sebelum kita masuk ataupun sibuk dengan segala macam retorik yang sebenarnya meletakkan Islam dalam keadaan yang saya rasa kontroversi. Dia tidak it does not advance the position of Islam dalam masyarakat. Tambahan pula di kalangan mata bukan Islam, kan? Tambah sekarang dia tak sebut dah negara Islam pun tak sebut, hudud pun tak sebut, 355 pun dah tak boleh buat. Waktu dia jadi kerajaan pun dia tak buat. Jadi dia sekarang ni main babi pula. Kita ada soalan doktor nak tanya soalan. Silakan. Ada wakil. Assalamualaikum Prof. Okay, Federal Constitution pack federalisms, but what happened in Sarawak unpack federalisms. Will what happened in Sarawak be a precedent case for unpacking federalisms? Soalan kedua saya, adakah the notions of public interest and public order can reclaim federalism? Cukup ataupun tidak? Yang Sabah Sarawak kan? Sarawak has unpacked federalism. We have given the right to Sarawak right now over PDBA. Okay, but what my question is, for what happened in Sarawak, adakah ia akan menjadi precedent case for unpacking federalism, not only in oil and gas, but perhaps later in many cases depend on interest and stakeholder interest. Okay, soalan kedua saya, to counter unpacking federalism, cukupkah public order ataupun public interest to pack back federalism di bawah Perlembagaan Persekutuan? Ya, problemnya ialah kita memang di sini ada luxury of discussing things without taking any responsibility, ya. Tapi kalau kita Perdana Menteri, kita kena fikir benda-benda macam itu. Satu, yang keduanya, kita harus menerima kenyataan bahawa Perdana Menteri sekarang ni, kerajaan sekarang ini terpaksa menanggung kesan daripada kesalahan dan juga penyelewengan pentadbiran yang lepas. Dan bukannya benda yang baru, 50 tahun kan. Dan setengahnya pun, cuma kadang-kadang benda ini kita susah nak sebutkan. Di Sabah dan Sarawak, part of the reason because ada pimpinan mereka yang menyakau. Tapi kita tak boleh sebut benda tu. Kita terpaksa melayan, kita terpaksa bersabar benda-benda yang dia tuntut saja, kan? Jadi yang keduanya soal public order tu, saya rasa benda ni memang telah pun berlaku pun. Tahun 65 kan, bila Lee Kuan Yew up dia punya suara dia dengan tuntutan dengan segala macam, Tengku mengambil sikap yang demokratik, benarkan saja. Bahkan seolah-olah dikatakan Tengku yang memang benarkan dia nak keluar. Dan memang kalau kita tengok pun dari sejarah ya, memang dia tak apa suka pun kawan ni masuk, kan? Tetapi bila Kalung Ningkan buat benda yang sama, dia ambil pendekatan yang lain. Dia impose darurat, kan? Jadi maknanya sampai ke satu tahap dia tak boleh terima benda tu lagi dah. Dan mungkin benda tu kalau diterima ataupun dilayan Kalung Ningkan seperti Lee Kuan Yew, habislah federation ni. Jadi maknanya di peringkat pimpinan negara dia harus praktikal. Maknanya kita harus menerima kenyataan bahawa they don't have the luxury of debating and weighing option. Kita ada, sebab maknanya kita bincang sampai tengah malam sampai besok kan. Sebab dia buat keputusan on the spot kadang-kadang, ya. Dan dia harus fikirkan masalah-masalah yang timbul kemudian. Contohnya kalau dalam masalah Islam, orang Melayu kan, ini kita kena fikirkan di setengah negeri itu mereka minoriti. Kalau kita tinggalkan, macam mana? Jadi maknanya ada kalanya
kerajaan terpaksa membuat keputusan yang tidak popular dan undemocratic. But it is something that is difficult to avoid. Ya. Jadi akhirnya kita terpulang lah. Kadang-kadang tengoklah nasib nak menang, kalah macam mana. Baik, terima kasih YB. Para pengunjung sekalian, kita bersama dengan YB Dr. Abdul Aziz Bari, Ahli Dewan Undangan Negeri Tebing Tinggi, yang baru saja meluncurkan buku terbaru beliau, Perlembagaan Malaysia, suatu pengenalan, yang telah diluncurkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada hari pertama Pesta Buku. YB ada di sini, kita boleh dapatkan autograf dan tanda tangan beliau, jangan ketinggalan. Kita tinggal 5 minit lagi. Kalau ada soalan lagi? Ada? Kesus ada? Tuan Kesus. Okey, terima kasih. Saya penjawab awak mahal. Lebih general. Kena respon yang Tapi nak tambah kursi pula susah. Jadi okey, terima kasih Yang Besar Doktor, Yang Berhormat Doktor. Saya ada pandangan dan pertanyaan. Pandangan saya ini lebih bersifat mengutip kepada beberapa yang disebut oleh Dr. Hadi tadi, Yang Berhormat Sri tadi, yang mana termasuk dengan yang bertanya tadi sebentar, tuan yang bertanya tadi. Antaranya ialah bila kita melihat dalam beberapa perkara yang bersifat krisis. Maksudnya dalam ambil yang paling relevan untuk dibincangkan dalam konteks Negeri Sembilan sekarang ni, YB ada menyebut tadi, sebenarnya dalam mudahnya ialah rakyat pun tak nak peduli pun apa yang berlaku di atas ni, kerana yang penting tu ialah bagaimana perut boleh diisi. Bagaimana kita nak bangun tidur besok ni, kita boleh survive dengan kehidupan kita sampai malam untuk kita memulakan kehidupan pada hari yang berikutnya. Kenapa saya tak nak jadikan ni pertanyaan? Kerana ketakutan saya itu ialah YB ada menyebut beberapa perkara tadi. Antaranya YB menyebut bahawa dengan kalau zaman dulu macam tuan sebut tadi, kalau ikut ke zaman dulu ni, Tun Mahathir dah boleh settlekan macam-macam dah. Tapi kalau keadaan sekarang ni dengan adanya media sosial dan sebagainya, dia jadi susah untuk kita menguruskan ini. Pandangan saya ni ialah kekhawatiran yang saya lihat ni ialah apabila orang mempunyai krisis kepercayaan. Sekarang ini yang sedang berlaku ialah dalam keadaan kerajaan tidak menjadi solid, ada krisis keyakinan ataupun krisis kepercayaan kepada institusi politik. Kekhawatiran yang saya secara peribadi ada ni ialah kalaulah satu ketika nanti dengan mudahnya perbahasan dibuat di media sosial, mudahnya orang mengutip maklumat, mudah orang mencuplik pandangan-pandangan yang ada, kekhawatiran kita ialah institusi yang di atas raja-raja ni pun orang mula hilang kepercayaan. Yang kita khawatir, kerana bila orang mudah bermain sentimen, orang boleh mencari fakta, orang boleh tahu oh ini berlaku, ini sebenarnya di belakang dan sebagainya, orang kata akhirnya dah tak relevan, dan inilah pandangan saya yang rasanya kita mempunyai tanggungjawab yang pelbagai lah. YB dalam lapangan, YB pengamal undang-undang dalam pengamalnya, saya dalam perkhidmatan pun ada pandangan saya dah. Jadi saya nampak itu yang ada kekhawatiran saya sebenarnya. Kerana kalau kita lihat dalam konteks Negeri Sembilan ni, dia sebenarnya dua-dua side pun, kalau kita membaca dan menganalisis dua-dua side pun, macam dua-dua side ni ada pandangan yang menyokong pandangan-pandangan tu. Yang belah sini pun okey, yang belah sini pun dilihat macam tak bermasalah. Jadi yang kita nak tengok ni, Majlis Raja-Raja tengah bulan ni, siapa yang datang lah. Takut berlaku perebutan kursi pula di dalam Majlis Raja-Raja. Itu yang kita takut. Dan ini takutnya jadi mokri. Orang memperolok-olokkan. Ini yang kita khawatir. Kalau dalam politik diperolok-olokkan, macam tadi YB sebut, nak tak nak Perdana Menteri kena fikir. Tapi Perdana Menteri pun ada pertimbangan politik dia bila dia nak buat keputusan dan sebagainya. Jadi itu pandangan saya lah. Lebih kepada kekhawatiran dalam pada kita melihat ada satu institusi yang perlu kita pertahankan, yang dijamin pun dalam perlembagaan sampai ke kiamat pun takkan boleh diusik. Tapi kekhawatiran kita ini ialah kepercayaan tu boleh dihakis perlahan-lahan. Kerana akhirnya YB sebut juga tadi, dia orang ni akhirnya ada allowance, ada kehidupan pun dia orang ni yang lebih mewah daripada kita tanpa perlu mereka buat apa-apa. Tapi ini yang kita khawatir sebenarnya. Tu pandangan saya. Pertanyaan saya mudah YB. YB dah bermula sebagai akademia, YB bermula sebagai pemikir, dan saya percayalah kalau generasi tahun 90-an 2000 macam saya ni membesar dengan penulisan YB baik dalam eksklusif, harakah dan sebagainya ni, membuat kita rasa terpana dengan undang-undang. YB masuk dalam politik 2013, bertanding di Sabak Benam, kemudiannya di Tebing Tinggi. Soalan saya mudah YB.
dengan YB melihat peralihan fasa sebagai akademia kepada politician ni, YB menyesal tak dengan keputusan YB masuk politik? Itu je saya nak tanya. Dan apa yang YB nampak boleh contribute dalam sisa yang ada lah. Itu je YB. Yang pandangan saya tak payah diulah lah. Yang lebih kepada pertanyaan tadi. Sambungan dia ialah, adakah YB akan bertanding lagi pilihan raya akan datang ni? Itu kena jawab lah. Silakan YB. Saya nak jawab macam ni. Dia dulu waktu saya ni dianggap sebagai gatal mulut lah kan. Jadi ada kawan-kawan yang seolah-olah macam memberi amaran ataupun mengingatkan saya. Maknanya dah susah-susah nak dapat jawatan ni, maknanya dah dapat ni, maknanya senang-senang je komen macam-macam kan. Tapi alhamdulillah lah, saya rasa sampai sekarang umur saya dah 67 tahun, saya masih bekerja. Masih ada pendapatan. Sedangkan kawan-kawan yang mengingatkan saya itu dah tak ada kerja dah. Kesana kemari menyembah minta sambung kontrak dan sebagainya. Selama hidup saya nak sebut lah ya. Saya tak pernah mengemis nak minta bertanding pun. Saya bertanding di tanding parlimen atau di Dewan Negeri. Saya diberi. It's put on a platter. I never lobbied, never ask for it. Tak pernah saya minta saya nak bertanding, tak ada. Alhamdulillah dah masuk 3 penggal dia lah, campur parlimen tu. Saya bertanding, saya dibagi. Dan kali ini soalan tu saya diberi isyarat tunggu. Oleh kerana kedudukan sekarang ni tidak stabil dan ketidakstabilan ni berlaku juga di Perak. Jadi maknanya saya dilihat sebagai orang yang mungkin boleh menyelesaikan ketidakstabilan itu. Jawapan politik kan? Saya nak ulas soal defisit, confidence deficit tu. Saya fikir ini berlaku di mana-mana, bukan di Malaysia saja. Kalau kita tahu di Amerika, di Eropah, di UK, tidak pernah Perdana Menteri disaman yang dibawa ke parlimen kerana dikatakan menghina parlimen. Ya. Berlaku zaman Johnson itu jadi Perdana Menteri. Dan dalam sejarah Amerika tidak ada presiden yang bawa penyokong-penyokong dia ke Capitol Hill, ke Kongres. Jadi saya melihat mungkin dunia ni sudah sampai ke hujung ni kot. Jadi mereka ataupun negara yang kita jadikan contoh yang stabil itu pun dah jadi lain macam. Kemudian the rise of right wing. Di mana-mana sekarang, di UK, pahaman ekstremis kanan ni cukup kuat dan seolah-olah mendominasi politik itu. Jadi kalau kita lihat benda yang sama di sini, saya tak heran sangat. Kalau di United Kingdom benda itu boleh laku, apatah lagi di Malaysia ni. Jadi defisit confidence deficit ni satu perkara yang, dan memang dia cynical, orang ni cynical kepada kuasa, kepada kerajaan, kepada pemerintah. Walaupun tapi di belakang dia kata juga. Depan bukan main lagi. Di belakang, di rumah dia, on the dining table, macam-macam cerita buruk-buruk yang diceritakan. Kan? Dan memang nak jadi begitu. Sebab itu pada saya lah kan, kalau boleh, saya nak berhenti. Sebab saya nak damai dan aman di rumah saya, boleh membaca, boleh menulis. Tapi nampaknya setakat ni saya belum dapat benda itu. Jadi bukan saya nak sangat duduk sini, tapi saya terpaksa. Dan saya ada tanggungjawab. Saya tak boleh tinggalkan kawan-kawan saya dihina, dicucuk hidung dan diherdik walaupun mereka majoriti. Jadi kita ada juga tanggungjawab moral itu. Terpaksa kita tunggu kerana walaupun kita tidak selesa dengan itu. Dan saya sedar, saya akur bahawa orang politik ni dikutuk kerana pencen dia besar, pencen dia maknanya dia perkhidmatan dia sedikit, tapi pencen dia besar. Bandingkan dengan apa yang diperolehi oleh pejabat awam. Sikit. 30 tahun baru dapat boleh pencen betul kan? Mana orang politik satu penggal politik dah. Kalau 2 penggal penuh. Kan? Kalau jadi menteri, jadi ahli parlimen, jadi macam-macam, berganda-ganda. Tapi itulah, bila ada orang yang tak baik gaji dikutuk. Saya pun heran, saya tak faham. Mana dalam dunia ni berapa ramai sangat
penjawab ataupun Perdana Menteri yang tak ambil gaji. Pada saya tak ambil lah. Tapi setengah orang dikutuk saya tak tahu akhlak apa yang ditunjukkan ini. Jadi ini satu perkara yang pada saya serius lah. Mana walaupun kita bermain pasukan yang lain, tapi kalau kawan tu main cantik, dia skor gol bagus, kita kena tabik lah. Terima kasih. Buku belakang tu kena YB kena stay tu. How to defeat the far right. So you need to stay there. Baik, kita telah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak-banyak kepada YB. Kita doakan YB diberi kesihatan, diberi kekuatan untuk menulis, diberilah apa-apa jawatan yang sepatutnya lah. Kita doakanlah. Kalau menang lah kan. Kalau menang tak boleh menulis. Itu masalah dia. Tuan-tuan perempuan mungkin tak tahu, YB dah siap berapa manuskrip buku kan, Istana dan Politik kan. Jadi dia tunjuk mock-up apa itu. Tapi tapi kerana beliau masih lagi berkhidmat, buku tu tak boleh rilis. Jadi kita jadi marah. So nak doakan kalah ke apa? Tu kata dia kata menang susah, kalah pun susah, tak bertanding pun susah. Jadi kita doakan yang terbaik buat YB. Mudah-mudahan apa saja kita rindukanlah sentuhan tulisan YB, sebab memang saya secara peribadi walaupun YB dah tinggalkan dunia akademik lama, tapi dari segi ulasan undang-undang perlembagaan ni YB tetap yang the best lah. Yang lain-lain ni macam YB sebutlah close to merapu lah kan. Kawak dia kalau YB sebut kalau cerita pasal raja-raja Melayu payung apa benda kan dia tak, orang tak boleh nak rasa kan. Oh ini kita kena hormat raja adalah payung kestabilan, tapi benda tu lompong kan. Aku pula jadi panelis. Baik, terima kasih banyak. Tuan-tuan perempuan nak dapatkan tanda tangan YB, dipersilakan. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi lah tahun depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ada version ni. Yang lama. Ada perubahan ke? Dia banyak. Dua ni? Banyak. Tambah 4 boleh? Sebab 10 tahun. Tapi akan datang tu saya akan kurangkanlah political party tu.